Hai semua, ยินดีต้อนรับสู่ไทยซันไตค่ะ Dalam video yang lepas, kita belajar tentang kata keterangan kekerapan dalam bahasa Thai dan kali ini pula, kita belajar tentang kata keterangan cara atau adverbs of manner dalam bahasa Thai. Kata keterangan cara dalam bahasa Thai disebut คำวิเศษบอกลักษณะ Kata keterangan cara menerangkan bagaimana sesuatu perbuatan dilakukan. Dalam bahasa Thai, kata keterangan jenis ini memberikan butiran tentang cara atau gaya sesuatu itu berlaku. Contohnya, ช้า ช้า perlahan atau lambat. เร็ว เร็ว laju atau cepat. อย่างตั้งใจ อย่างตั้งใจ dengan niat. เรียบร้อย เรียบร้อย dengan kemas. อย่างขยันขันแข็ง อย่างขยันขันแข็ง dengan rajin. อย่างกระตือรือร้น อย่างกระตือรือร้น dengan bersemangat. อย่างระมัดระวัง อย่างระมัดระวัง dengan berhati-hati. อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ dengan berkesan. อย่างประชดประชัน อย่างประชดประชัน dengan sinis. อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง secara berterusan. อย่างเงียบๆ อย่างเงียบๆ secara senyap. อย่างเสียงดัง อย่างเสียงดัง dengan kuat. เบาๆ เบาๆ dengan lembut. อย่างมีความสุข อย่างมีความสุข dengan gembira. อย่างเศร้าๆ อย่างเศร้าๆ dengan sedih. อย่างเพลิดเพลิน อย่างเพลิดเพลิน dengan seronok. อย่างง่ายดาย อย่างง่ายดาย dengan mudah. ไม่ดี ไม่ดี tidak baik. อย่างดี อย่างดี dengan baik. อย่างโกรธเคือง อย่างโกรธเคือง dengan marah. อย่าง menjadikan perkataan itu bentuk adverb. Dalam bahasa Thai, banyak adjektif perlu yang untuk berubah menjadi cara sesuatu dilakukan. Senang cerita, yang dalam bahasa Thai berfungsi macam dengan atau secara dalam bahasa Melayu. Contohnya, di, baik, adjektif. Yang di, dengan baik, adverb. Bila perlu tambah yang? Bila nak ubah adjektif kepada adverb, contoh, cat, jelas, menjadi yang cat dengan jelas. Bila nak terangkan cara perbuatan, contoh, ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ bekerja dengan efektif. พูดอย่างประชดประชัน bercakap dengan sinis. Bila tak perlu tambah yang? Tak semua kata keterangan perlu tambah yang kerana ada kata keterangan yang boleh berdiri sendiri tanpa yang. Contohnya, ช้า ช้า lambat. เร็ว เร็ว cepat. Boy, boy, kerap. มาก มาก sangat. Kedudukan kata keterangan cara dalam ayat. Kata keterangan cara biasanya diletakkan selepas kata kerja. Contoh, เขาทำงานอย่างขยันขันแข็ง Dia bekerja dengan rajin. เขาวิ่งเร็ว Dia berlari laju. แม่ขับรถอย่างระมัดระวัง Ibu memandu dengan berhati-hati. Jika ingin menekankan cara sesuatu perbuatan dilakukan, anda boleh meletakkan kata keterangan cara di akhir ayat. Itu saja. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda rasa video ini menarik, jangan lupa like dan subscribe untuk video seterusnya. Bye-bye.